Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okey, hari ni saya nak review dan saya nak unboxing dekat anda semua Blockies Ultraman Z. Memang nice. Okey, so ini kotak dia. Okey, so biasanya Blockies adalah blind box, tapi untuk Ultraman ni bukan. So misal kata kalau anda jumpa di pasaran gambar depan Ultraman Z, di mana anda akan dapat Ultraman Z. Okey, so dia bukannya blind box, dia bukannya random. Okey, so jom kita buka sekarang. Let's go. Okey, so kita buka. So dia datang macam ini. Satu paket. Okey, dia bagi manual, cara-cara nak pasang Ultraman Z. Okey, dan dia bagi sekali dengan kad koleksi. Boleh scan. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita buka dan kita pasang sekarang. Let's go. Okey, dah pun siap kita pasang Ultraman Z ini. Sangat-sangat nice. Item bersendi guys. Kita boleh buat macam-macam pose. Okey, memang cantik. Kita boleh gerakkan tangan dia macam ni. Kita boleh tangan dia macam ni. Kita boleh naikkan kaki dia. Kita boleh buat kaki dia macam ini. Bebas untuk ikut kreativiti anda semua. Memang sangat-sangat cantik. Okey, dan dia paling best, dia bagi lagi sekali untuk dia punya power. Yes. Okey. Memang cantik. Okey, dia bagi sekali dengan ni. Okey, supaya kita boleh lekat dekat mana-mana cermin ataupun dekat mana-mana tapak supaya dia tak jatuh. Nice. Okey guys, itu saja video untuk kali ini. Thanks for watching. Bye bye.